Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Rofida dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Tai Enci dan hari ini saya ingin membuat refleksi menyeluruh tentang persembahan lakonan yang bertajuk Kerjasama di Hutan yang dipentaskan sempena Hari Inspirasi Keusahawanan dan Convocation Prasekolah pada tahun 2025 yang merupakan sebuah persembahan kolaboratif yang menggabungkan guru pelatih dan 2 orang kanak-kanak dalam satu pengalaman dramatik yang terarah. Sebagai pelakon yang memainkan watak Arnab, saya berpeluang untuk menyertai keseluruhan proses daripada perancangan, latihan, pengurusan tingkah laku kanak-kanak hinggalah kepada pelaksanaan persembahan sebenar di atas pentas. Persembahan ini bukan sahaja berbentuk hiburan tetapi berfungsi sebagai medium pembelajaran pengalaman yang menyokong perkembangan sosial emosi, keyakinan diri dan kemahiran kolaboratif kanak-kanak. Melalui lakonan ini, mereka juga mampu mengekspresikan diri dan memahami peranan masing-masing dengan lebih baik. Video persembahan menunjukkan dengan jelas bagaimana kanak-kanak mampu menghayati peranan mereka walaupun berada dalam persekitaran sebenar pentas yang lebih mencabar berbanding dengan bilik darjah. Melalui struktur cerita, dialog, pergerakan dan interaksi antara kumpulan, kanak-kanak berpeluang untuk mempraktikkan pemahaman tentang kerjasama, tanggungjawab, bergilir untuk bercakap dan pergerakan aksi. Salah satu kekuatan persembahan lakonan ini ialah transformasi ketara yang ditunjukkan oleh 2 orang kanak-kanak, iaitu kanak-kanak A, Sofia, dan kanak-kanak B, iaitu Irsha. Pada peringkat awal, kanak-kanak A yang berlakon sebagai monyet dilihat pemalu, kurang keyakinan diri dan sering ragu-ragu untuk melaksanakan aksi fizikal seperti memanjat pokok ataupun menyampaikan dialog secara lantang. Kanak-kanak B pula yang berlakon sebagai harimau tidak minat untuk berlakon dan lebih bergantung pada arahan guru untuk melaksanakan dialog dan aksi. Namun, melalui latihan dan bimbingan secara berperingkat, kedua-dua kanak-kanak ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kanak-kanak A akhirnya mampu mengekspresikan aksi fizikal dengan yakin di atas pentas serta mampu menyampaikan dialog dengan jelas. Kanak-kanak B pula menunjukkan dengan suara yang lebih tegas serta kebolehan untuk memimpin rakan-rakan mengikut aliran cerita serta mengingatkan aksi dan dialognya dengan baik. Transformasi ini mencerminkan peningkatan keyakinan, keberanian serta tanggungjawab terhadap watak masing-masing. Transformasi positif ini turut diperkukuh dengan pemilihan kostum yang sesuai. Kostum yang dipakai oleh kami telah menyokong penghayatan watak dan menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap watak masing-masing. Perkara ini secara langsung akan menyumbang kepada peningkatan keyakinan diri dan pelibatan aktif dalam setiap latihan. Impak visual kostum ini juga menjadikan persembahan kami lebih hidup dan memudahkan audiens untuk mengenal watak. Saya pun lapar, saya mau pisang. Tenang semua, jangan gaduh, kita cari makanan sama-sama. Cuk, aku nampak kau bawa di seberang sungai. Cuk. Tapi sungai itu deras. Macam mana nak lintas? Kalau saya lompat, nanti saya jatuh. Saya takut. Saya panjat pokok. Saya keadaan jadi jabatan. Untuk kekuatan yang seterusnya ialah nilai kerjasama dan tanggungjawab terselah dengan jelas melalui adegan membina jambatan iaitu momen utama yang mempamerkan interaksi sosial kanak-kanak. Kanak-kanak A memainkan peranan aktif dengan memanjat pokok dan membantu mengikat dahan, manakala kanak-kanak B mengarahkan rakan-rakan dengan suara yang lebih tegas dan bersemangat. Haiwan lain turut memberi kerjasama dengan membawa ranting, mengikuti arahan kura-kura dan menyusun struktur jambatan secara bekerjasama.
Situasi ini telah memberikan pengalaman bermakna kepada kanak-kanak tentang bagaimana tindakan individu memberi kesan kepada kejayaan kumpulan. Walaupun dalam video kelihatan beberapa props tidak begitu stabil, komitmen kanak-kanak untuk bekerjasama tetap tersela dan aksi mereka kelihatan tersusun. Nilai empati, kerjasama dan tanggungjawab dapat diaplikasikan secara praktikal dalam suasana yang menyeronokkan dan terarah melalui persembahan ini. Tenang semua, jangan gaduh, kita cari makanan sama-sama. Saya nampak pokok buah di seberang sungai. Tapi sungai itu deras. Macam mana nak lintas? Kalau saya lompat, nanti jatuh. Saya takut. Saya panjat pokok, saya tak jadi jabatan. Monyet panjat pokok, burung terbang bantu bawa ranting. Harimau dan arnab tolong tarik dahan. Kura-kura beri arahan dengan sabar. Kekuatan yang seterusnya untuk persembahan lakonan ini ialah tahap pelibatan dan kerjasama kanak-kanak yang tinggi dan baik. Sepanjang lakonan, kanak-kanak memberikan fokus dan kerjasama yang sepenuhnya dan berjaya menyampaikan dialog masing-masing dengan jelas kepada penonton. Hal ini telah menunjukkan bahawa mereka sudah memahami jalan cerita serta mengetahui peranan mereka dalam setiap babak. Selain itu, mereka juga berjaya berada pada kedudukan dan posisi masing-masing seperti yang telah ditetapkan pada masa latihan. Mereka juga tidak berasa gugup, tetapi berkeyakinan dan menunggu giliran mereka untuk bercakap serta melaksanakan setiap aksi yang sepatutnya perlu dilakukan, termasuklah pergerakan, nada suara, ekspresi muka dan interaksi dengan pelakon yang lain. Sebagai contoh, kanak-kanak A menambah gerakan fizikal seperti menepuk dada dan melakukan aksi memanjat secara lebih ekspresif yang mempamerkan keberanian watak monyet, manakala kanak-kanak B pula menyesuaikan nada suara dan gerakan badannya mengikut situasi untuk menarik perhatian penonton. Kreativiti spontan seperti nada suara yang diperbesakan dan gerakan tambahan turut memperkayakan persembahan dan menampakkannya keaslian lakonan mereka yang lebih menarik. Kekuatan yang seterusnya ialah kerjasama antara guru pelatih yang sangat baik. Sepanjang proses latihan lakonan ini, sehinggalah naik ke pentas untuk berlakon, pelibatan guru pelatih turut menjadi faktor yang penting yang menyumbang kepada kejayaan persembahan ini. Kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli telah bekerjasama dalam merancang skrip, menyediakan props, menyusun pergerakan kanak-kanak di atas pentas serta membimbing kanak-kanak dengan nada suara, ekspresi muka dan pergerakan yang sesuai. Setiap ahli memberi komitmen tinggi dan saling bertolak ansur. Kami turut berkongsi tugasan mengikut kekuatan individu sama ada dalam aspek demonstrasi aksi, penghasilan bahan ataupun kawalan tingkah laku kanak-kanak. Sikap saling memahami, komunikasi berkesan dan toleransi yang diamalkan oleh guru pelatih turut menjadi modal positif kepada kanak-kanak sepanjang sesi latihan. Walau bagaimanapun, beberapa kelemahan telah dikenal pasti sepanjang persembahan ini iaitu kekangan props dan peralatan.
boleh lihat dekat gambar ini, beberapa peralatan seperti dahan dan jambatan yang digunakan kurang stabil. Hal ini telah menyebabkan suasana visual hutan kurang menyela dan mengalihkan perhatian pelakon yang sedang mengaksikan. Walau begitu, kanak-kanak tetap menunjukkan disiplin dan tanggungjawab dalam mengendalikan props dengan cermat untuk memastikan kelancaran persembahan. Seterusnya, skrin TV di sebelah kiri pentas telah menghalangkan pandangan penonton, terutamanya ketika pelakon kecil iaitu Sofia dengan Irsyad berada berhampirannya. Hal ini akan mengganggu fokus dan menyekat visual elemen penting persembahan. Dalam babak yang terakhir, kedudukan pelakon sedikit tertutup dan berhampiran yang telah menyebabkan Sofia tidak sempat untuk menunjukkan props pisangnya kepada penonton. Hal ini telah menjejaskan kefahaman audiens terhadap elemen naratif dan mungkin akan sedikit mengelirukan. Kelemahan yang kedua melibatkan cabaran menarik minat kanak-kanak semasa latihan. Pada peringkat awal, mereka mudah terganggu oleh rakan lain, suka memberi fokus dan lebih tertarik kepada aktiviti yang bersifat fizikal dan lagu seperti action song dan tarian. Hal ini telah menyebabkan guru pelatih perlu mengulang arahan, mengalihkan perhatian kanak-kanak serta menstruktur semula sesi latihan supaya lebih menarik, singkat dan sesuai dengan tumpuan umur mereka. Kami telah membawa mereka ke luar taman untuk melatih mereka. Cabaran ini telah menunjukkan pentingnya penggunaan strategi pengurusan kelas dan teknik pembelajaran yang lebih interaktif bagi mengekalkan motivasi kanak-kanak. Berdasarkan analisis keseluruhan, beberapa cadangan penambahbaikan dapat dikemukakan bagi meningkatkan mutu persembahan pada masa hadapan. Penggunaan props wajar dipertingkatkan dengan memilih bahan yang lebih stabil dan interaktif bagi memudahkan kanak-kanak berinteraksi dengannya. Sebagai contoh, props pokok khususnya perlu ditambah baik dengan tapak papan yang lebih tebal dan kukuh supaya strukturnya lebih stabil dan selamat untuk digunakan. Props yang teguh bukan sahaja meningkatkan kualiti visual tetapi juga membantu kanak-kanak untuk melakonkan aksi dengan lebih yakin. Selain itu, gabungan latihan berskrip dan improvisasi turut digalakkan untuk memberi ruang kepada kanak-kanak mengekspresikan kreativiti mereka. Pendekatan ini dapat membantu mereka untuk membina keyakinan, menyelesaikan diri dengan situasi persembahan sebenar serta menguatkan ingatan terhadap dialog dan pergerakan pentas. Tambahan pula, integrasi muzik dan bunyi alam sekitar seperti air mengalir, kicauan burung ataupun muzik latar dapat mewujudkan suasana hutan yang lebih nyata dan imersif. Hal ini dapat membantu kami untuk menyelesaikan diri dengan suasana dan jalan cerita dengan lebih baik. Seterusnya, penggunaan teknik kawalan pentas seperti floor marking ataupun tanda posisi di lantai sangat membantu untuk kanak-kanak mengenal pasti kedudukan masuk dan keluar lokasi bagi setiap dialog, dan juga pergerakan yang seterusnya. Ini dapat memastikan persembahan dijalankan dengan teratur dan mengurangkan kekeliruan penonton juga. Secara keseluruhannya, persembahan kerjasama di hutan berjaya mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Kanak-kanak menunjukkan peningkatan ketara dalam aspek keyakinan diri, keberanian, kerjasama dan juga tanggungjawab. Pelibatan aktif guru pelatih yang komited serta hubungan kerja berpasukan yang stabil dan kokoh turut menyumbang kepada kelancaran latihan dan kejayaan persembahan lakonan ini. Walaupun terdapat kekangan props dan kesilapan kecil, pengalaman dan usaha ini telah memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada kanak-kanak dalam konteks sebenar. Dari sudut
guru pelatih pula. Lakonan ini telah memberi ruang kepada kami untuk mengaplikasikan pedagogi teori praktikal dan merancang aktiviti kolaboratif. Keseluruhan proses ini telah menjadi asas kukuh untuk kami rancang dan laksanakan persembahan yang lebih matang, kreatif dan tersusun pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.